Pernah tak kau rasa macam, alamak, kenapa aku pula yang kena masuk campur? Dalam dunia yang gila ni, ada satu rahsia purba yang buat orang pandai cuma tengok je. Bukan bodoh, tapi bijak gila. Inilah taktik Ge An Guan Huo. Tengok api dari seberang sungai. Biar musuh atau pesaing kau bergaduh, biar mereka habiskan tenaga. Kau jangan sibuk-sibuk. Duduk diam, minum kopi, dan tengok drama mereka sampai habis. Bila semua dah letih, baru kau datang ambil kesempatan. Ini bukan kejam, ini strategi. Kau tak perlu gaduh, tak perlu penat. Cuma perlu bersabar dan perhati. Lepas tu, kaulah yang akan menang besar dan semua orang akan kata, sial, macam mana dia buat ni? Ini adalah kuasa kesabaran dan pemerhatian. Ingat, kekalahan mereka adalah kemenangan kau. Jangan jadi mangsa, jadi master.